Syaitan besar ni tak nanti Trump Tok Guru Haji Adi. Dalam PAS tu pun berlambak lah syaitan besar. Berbuih mulut kita terangkan berkenaan dengan kedatangan Trump ni. Run, nak nafikan benda apa ni? Nak cerita apa sebenarnya? Nak sampaikan apa kepada rakyat? Nak kata PAS ni lebih syaitan daripada Trump ke? Bagi jelas cakap tu. Pasal apa tak berani? Cakap terus PAS ni syaitan, Trump ni mulia. Kan? Bagi tahu terus. Menyokong sepenuhnya Trump ni. Ini hari kita tahu Trump ni, rakyat Malaysia pun tahu perangai busuk hati dia macam mana. Tangan-tangan dia dibasahi oleh darah-darah anak Palestin. Harun, ni pedih ni. Dah lah hang tak boleh pergi perang di Palestin. Satu bantuan pun hang tak boleh nak bagi. Potila tu pun hang tak boleh nak pergi. Hang undang pula Trump ni mai. Hang tahu boneka Israel siapa dia? Boneka Israel siapa dia? Trump lah. Trump tiap letak lah orang tembak betul cupin telinga kat dia. Harun, ini hari hang nak gambarkan kata PAS ni lebih syaitan daripada Trump. Hang kuajak lah Harun. Kuajak lah. Hang itiraf pula Trump tu. Ini hari apa buat macam-macam himpunan Palestin lah, Free Palestin di Kuala Lumpur, hampa pilih sembang dekat kedutaan Amerika tu buat apa? Pasal apa hampa duk pergi sembang, duk bagi tekanan kat duta Amerika? Rakyat Malaysia tahu Harun, siapa ini hari jadi baruah besar kepada Amerika dan Israel. Rakyat Malaysia tahu. Ini hari hang tu duk dalih. Hang kata nak berbincang tarif, nak berbincang ekonomi. Mai menteri hang pula kata nak menyoalkan pasal Palestin. Ni hampa nak pergi ke mana ni? Seorang pula baca ayat Quran, perlu bercakap benar kepada pemerintah zalim pun semua. Hampa duk oyang hampa ni depan kami ni. Run, Trump kot Harun. Trump ni umpah dengan adik-beradik kepada Israel ya. Kan? Hang nak kata Tok Guru tu, orang PAS tu lebih syaitan daripada Trump. Wajak Wajak Harun. Ini hari kita nak bagi tahu, selagi tak bebas Palestin tu, selagi tu Trump tak boleh main di Malaysia. Tak boleh main di Malaysia. Ini hari penuh rakyat-rakyat duk gantung banner. Duk tulis Trump jangan main Malaysia, Trump jangan main Malaysia. Hang buka TikTok, hang tengok. Semua rakyat Malaysia lekat di pasar malam, lekat di hujung. Ni gambar Trump terkalih gantung di flyover. Ni rakyat Malaysia. Hang umpama hang bawa mai tali baru ataupun baru Israel masuk ke Malaysia. Run, fikir tengoklah Run. Hang tu suruh cabanglah Tok Guru kami bila jadi kerajaan boleh tarik sokongan. Hang tak payah ajak Tok Guru kami. Tok Guru kami ni, Tok Guru Haji Adi ni, dia dah jelajah seluruh dunia dah, negara-negara Islam. Iran tu tak berdiplomatik pun dengan mereka, hidupnya. Afghanistan tak diplomatik pun dengan mereka, hidupnya. Ini hari aku nak bagi hang tahu satu sejarah Lingua Ing. Hang ingat tak dulu Afghanistan, Menteri Pelajaran Afghanistan mai di Malaysia. Buat lawatan dengan Menteri Fazlina, Menteri Pelajaran Malaysia. Apa Lingua Ing kata? Kenapa jemput dia? Fazlina kena jawab dekat saya. Kenapa jemput Afghanistan mai? Mereka ni adalah Taliban, apalah semua. Di depan parlimen Harun. Tu pemimpin Islam tu. Pemimpin Islam tu. Mana pergi suara waktu tu? Bila mai Trump, orang PAS kencam. Tok Guru kata syaitan besar. Hang dah kepanasan. Hang adik-beradik Trump ke Harun? Adik-beradik Trump? Jaga Harun. Jaga. Tangan-tangan dia tu penuh dengan darah-darah anak-anak Palestin dan ibu-ibu mengandung. Hang kena kerti tu.